Assalamualaikum. Hari ni akak nak buat cucur cempedak. Kalau kita pergi di pasaran sekarang ni, kalau besar ini lah cempedak dia ni berapa ni? RM2 ni memang manis gila ni. Sedap. Walaupun sikit tapi puas makan. Jom kita tengok cara-cara macam mana kita nak buat goreng cempedak yang cantik, yang sedap, yang kalau kita makan memang garanti puas hati. Terutama bila kita goreng sendiri. Okey. Kita menggunakan 2 tepung. Selalunya kalau kata jual kat pasar, jual di tepi jalan tu dia gunakan tepung yang untuk buat goreng cempedak, goreng pisang lah. Dia dah memang ada tepung rangup sendiri kan. Tapi kalau di rumah ni kita biasalah, kita pakai tepung apa yang ada di rumah kita. Jadi ni tepung beras. Okey, 1 sudu, 2 sudu. Kita tak payah tepung beras ni selalunya kita tak perlu bubuh banyak lah. Kita bubuh kalau tepung lain, tepung gandum tu banyak sikit. Tepung beras tu dalam 2 sudu begitu cukup dah. Okey, kita nampak kan? Tadi kita bubuh tepung beras banyak mana, sekarang kita bubuh tepung gandum. Ini saja goreng cara manual lah. Kalau nak senang tu beli je terus tepung rangup tu. Kacau bagi dia sekata. Kita masukkan garam. Okey, kemudian kita masukkan kunyit. Kunyit ni terpulang. Kalau yang tak nak tu tak apa. Yang nak tu untuk menjadikan tepung kita, adunan kita tu berwarna kuning, tu je sebabnya. Kemudian kita masukkan air sikit-sikit dahululah. Masukkan sikit, kita kacau dulu. Apa tujuan dia masuk sikit? Supaya nanti adunan kita ni taklah lembik. Kita tak naklah juga sambal lembik-lembik, cair. Kalau tak lembik, cair. Jadi kita buat tu perlahan. Masukkan air perlahan. Jadi kita tahulah kita takat mana kita nak bagi kepekatan dia tu. Okay, masuk sikit lagi. Rasanya macam kena masukkan sikit lagi. Okey. Macam ni elok lah ni. Dia tak pekat, dia tak cair sangat. Kalau dia cair sangat, tepung tu tak bersalut nanti dengan buah yang kita nak goreng ni. Sama ada buah pisang atau cempedak ataupun buah nangka. Nangka pun boleh goreng sebenarnya. Okey. Tukar.
Susah nak dapat ni buah yang betul-betul masak. Isi dia besar. Selalu tu kalau kita beli tu kadang-kadang tu buah tak betul-betul masak. Isi pun kecil je. Harga tu dia lah punya lah mahal. Tambah sekarang ni musim ni dah terlepas dah. Dah habis dah ni. Tinggal ujung-ujung ni. Lagi lah mahal. Nampak? Cantik je kan? Tadi kita masukkan garam kan? Masukkan garam. Garam tu tak payah banyak lah. Cuma orang kata saja kita nak masukkan garam je lah. Tak payah masin-masin sangat. Okey. Pastikan minyak kita ni betul-betul panas. Rasa macam ni kita tahu dah panas. Ambil sikit. Masukkan ke dalam acuan. Ini tak betul panas. Jadi kalau betul panas tu sound. Kita tunggu sekejap. Dia bunyi macam tu. Dia bunyi macam tu. Okey. Kacau dulu. Bagi dia sebati. Minyak tadi tu kan. Yang panas tu. Kacau dulu. Okey, dia dah kacau. Kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bau dia memang sedap lah. Kita cempedak. Kita bubuh minyak panas tadi tu. Tujuan dia supaya salah satu daripadanya supaya dia tak mengikat. Nampak? Dia tak melekat. Cantik je. Dia tak melekat. Lepas tu kita bubuh tepung beras tadi tu pun memang jadi aduk lah. Okey. Pada yang menonton, cuba. Rasa dia garing, rangup, sedap. Kita buat 2 tepung yang berbeza. Jangan lupa komen, share dan subscribe. Jumpa lagi. Bye. Besar-besar.